Okey kan, alhamdulillah saya dah tahan dah pukat kat area sini. 2 pukat. Sebab hari ni kita datang 2 orang. Tak ada yang nak tolong rakam kat kita. Kita rakam sendiri lah. Kita tak sempat tadi. Kita sampai kita terus tahan 2 pukat. Sekejap lagi kita ada berapa pukat lagi. Kita tahan kat area sana. Apa-apa lagi kita update. Okey, mantap. Lanjut. Bismillah. Okey geng, pukat ketiga yang kita tahan. Itu serius. Ha? Kita tahan 2 orang lagi. Kalau video agak kurang cantik tak maaf. Kita nak kepung ni geng, pulau ni. Apa-apa jadi kita update. Okey, mantap. Tarik dari sini. Ya. Ya, kena saya main ni. Ini nak belah kagum. Tak lorong ni kung. Boleh tarik kalau abah pegang dulu sikit. Buat kayu. Kayu apa balik ni? Takut dia lari dalam kangkung. Ni orang ni. Okey.
Kena dah gen seekor. Tu kena dah. Gen seekor. Alhamdulillah gen dah kena. Nak tak ni? Bawa tenggelam. Angkat tu. Tengah ni. Pendek bukan ni. Dapat sikit lagi. Okey, lagi mantap apa yang kita ambil. Itu balik ikan. Tak sini lah. Untuk buka tu je. Okey guys, apa-apa lagi kita update lah. Alhamdulillah guys. Kat yang kanan tu dia dalam 3 ekor tu. Bukan yang kan 4 yang tertahan. Ekor 5 yang pendek.
Okey geng, kita nak tumbuk tu. Kita nak buat lorong, nak buat pukat. Apa-apa jadi kita ambil. Kita buat lorong tu. Nampak hujung tu. Okey. Okey geng, kita dah siap tumbuk dah. Okey geng, kita dah siap tumbuk, nampak ni. Kita dah siap tumbuk. Kita buat Z. Lebih kurang 1, 2, 3 3,5, 5,5 pukat kita tahan. Apa-apa lagi geng, kita tunjuk hasil again. Nak tunjuk kita tahan pukat, korang dah biasa tengok dah saya tahan pukat macam ni. InsyaAllah jadi kita tunjuk hasil lah. Sebab kita seorang ni, kita nak rakam, kita tahan pukat. Bila kita letak dekat badan ke kat kepala kamera kita ni, view dia tak apa cantik. View tak apa cantik. Apa-apa lagi kita tunjuk hasil. Okey, terima kasih kerana menonton. Lanjut. Ini hasil menjala kita tadi. Ini hasil bukat kita. Bukat yang pertama. Bukat kedua. Kita buka dulu. Kita ambil cepat. Sebab ni botak contoh batang. Okey, apa kita update. Ini baru dua pukat. Dan ni yang menjala tadi sekejap. Okey, korang tengok je nampak ni macam ni jadi kan je. Cerah kan, saya kerja kan. Ada semak sama kan, korang tengok saya buat perbandingan. Semak sama ni. Tapi ikan dia kan tak berapa banyak lagi. Tapi Alhamdulillah ada juga rezeki kita. Walaupun ikan tak banyak, kita boleh cuci dia punya kolam. Dia punya parit ni kita cuci, kita dah senang datang jala je. Ada satu lagi bukan. Saya besar-besar. Okey gang, ni dah hasil kita. Banyak juga nanti kita tuang kat rumah, kita basuh je. Kita dapat paling banyak ini kan sepat siam, sepat menunggu. Alhamdulillah gang, ada juga rezeki kita pada hari ni. Hari ni kita tahan lebih kurang 1, 2, 6 jari. 6 jari nak tengok habis. Cerah habis gang. Ini tak berapa banyak sangat rezeki kita, tapi Alhamdulillah ada juga. Okey gang, rasanya cukup setakat ni video saya menjala hari ni. Kita ada menjala sikit, kita ada tahan pukat lebih kurang anggaran lebih kurang 3 jam juga kita tahan pukat. Alhamdulillah kan, ada hasil juga walaupun tak banyak tapi ada. Kita tahan lebih kurang 6 mata pukat, 6 pukat lah. 6 pukat kita tahan.
6 buah pukat lah. Tenang cerita lah, 6 pukat tahan dan ada hasil menjala sikit. Alhamdulillah lah. Hasil kita boleh tahan juga lah. Sebelum tu saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada yang dah nonton, yang dah support channel ni. Semoga yang nonton di pengakusan diberi kesihatan yang baik. Okey geng, minta maaf geng kalau video kali ni kurang meriah sikit. Sebab kita cameraman kita hari ni sekolah. Semalam dia ikut, kita sambung pula video kali ni. Dia sekolah, dia tak ikut. Saya kena rakam sendiri. Kita nak menjala payah. Bila kita pakai dekat dada dengan kepala, agak tak menarik view dia. Sebab tu kita tunjuk hasil kan. Apa-apa pun terima kasih kepada semua yang dah support. Okey geng, kita jumpa di hari lain dan video lain. Okey geng, lanjut.